Sampai sekarang tahu, saya bangun, saya akan kemas katil. Walaupun isteri ada, saya kemas bahagian saya tu, make sure kawan saya tu kemas. Betul. Itu perangai saya, tak boleh. Memang dah biasa. Kadang-kadang bangun boleh tak bangun. Sebab saya nak kemas dia punya sekali. Towel kadang tak boleh ni, towel. Mak saya dulu cancel. Cancel, kemas, ambilkan towel dia sekali pun kemaskan sekali. Lepas tu balik, tak boleh nampak ada kasut ni. Allah, kenapa kasut? Susun semua kasut. Suruh anak kita buat ini, suruh jemur baju, suruh mak kita suruh jemur kain. Buat. Dulu depan rumah mak tu ada pokok mangga, daun-daun mesti hari-hari gugur. Sapu. Saya pula tolong mak saya berniaga. Mak saya berniaga, walaupun kita pagi pergi sekolah, balik sekolah, lap daun pisang. Mak nak bungkus si lemak. Lepas tu ni lenyek tepung tu pakai botol 7-Up. Dengan lapik plastik tu, plastik beras tu. Tu. Lepas tu mak saya buat kari puff. Dientil, tolong mak dientil, clean. Fironat pagi, kena pagi. Mak saya, bangun, mak kesiangan ni, bangun. Mak, so kesiangan kita tu lah, mak terlewat sikit ni. So kena bangun lah dengan suami ni. Dia dulu semua nak. Boleh fironat dengan ada pagi pas tu, sejukkan. Ingat lagi. Jadi bagi kita jadi hamba, bagi anak jadi hamba. Semua mana kena buat. Dia nak apa lah, semua kena buat. Bila masuk aja selepas 14 tahun, layan anak seperti sahabat. Yang jadi hamba tadi kena ingat tau. Waktu layan anak seperti hamba, apa perangai hamba ni, dia boleh minta tak elok. Mak, nak ni, ibu, ibu boleh tak nak handphone. Ayah nak ni boleh tak. Tapi hamba kena ingat, bukan semua benda yang dia nak dia boleh dapat. Kita jadi tuan kepada hamba. Ayah. Kau boleh dapat handphone tapi mesti macam ni. Tak dapatkan lagi. Mesti dapat handphone tapi jangan tengah solat. Bagi dulu. Bagi peraturan tu dulu. Nak bagi. Kita dulu pakai kasut sampai terkeluar ibu jari ni pakai lagi kasut. Anak kita kasut hilang. Sebelah yang balik. Relax. Tak ada apa-apa. Yelah, besok bapak beli baru. Yelah, je bagi beli je. Beli. Hamba letak kau lah kaki ayam pergi sekolah. Kalau kita dulu lah, pinjam kasut kau dulu boleh tak pinjam kasut kawan. Sebab kasut kita dah hilang. Punya takut nak cakap dengan ayah ni. Sebab takut double rotan. Itu sebab perlu faham, hamba bukan semua benda dia boleh dapat. Dan yang ketiga, layan anak seperti sahabat. Berkawan dengan dia, bagi nasihat kat dia. Selalu bagi nasihat. Barulah anak tu faham, oh macam ni ya. Bah, tak boleh ke kita buat macam ni bah. Tak boleh, mana boleh begitu. Dosa, kita kena macam ni. Sampailah dia dah dewasa, walaupun dia nak kahwin, mesti dia bila kita bah. Kalau nak kahwin, okey tak. Sebab dia dah bersahabat dengan kita. Ini kita jadikan dia raja sampai umur 18 tahun. Lepas tu dia tak nak dengar cakap kita baru nak marah dia. Sudahnya dia buat apa pun dia tak beritahu kita. Itulah yang perlu kita perbetulkan. Dan dalam mendidik anak-anak kita hari ini, ada satu nilai yang kita jangan lupa. Nilai yang kita kena terapkan dalam diri anak-anak kita, iaitu adab. Itu sebabnya bab adab ni sangat mustahil. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Macam hari ni kan, punyalah beradab ibu bapa kat sekolah kebangsaan lain. Sabar dia menunggu. Walaupun serbat tu lambat, sabar. Ya, dah ada, baliklah. Tadi dah bunyi dah tu. Baliklah je ni, benar lambat. Ya. Kau nak baliklah. Kan? Yang tunggu kita layanlah. Saya seorang yang tunggu pun saya cakap dalam salah. Sebab dia adab hormat orang yang menunggu tu kan. Kenalah ceramah tu kan. Bak kata orang, elok anak bila dikandang dengan budi senonoh. Elok akhlak nama terpandang sepanjang zaman menjadi contoh. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok baik dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk je beradab, tegak je bersantun. Jadi
kenalah jaga kan. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang, macam tu kan. Jadi nampak nak bersambut, adab. Tak kira lah pangkat apa sekalipun, guru paling besar dalam sekolah ni dia pun tunggu kan. Yang dipertua PIPG pun tunggu kan. Mak bapak ST ke dalam, tahu-tahu dah mengumumkan ketibaan dah depan pintu lah, bodoh kan. Macam tu lah pengumuman. Tapi tak apalah, janji ada pengumuman kan, tak apa. Tapi dia tu lah. Jadi mana kata adab ni mustahak. Adab ni mustahak. Sebab anak-anak kita ni akan ikut macam kita ajar tadi kan. Dia kata bawa-bawa sampai bila-bila. Belajar, bila guru datang sendiri hormat. Kelas semua bangun. Selamat pagi cikgu, selamat pagi cikgu, hormat. Okey, duduk semua. Cikgu sebelah. Kita nampak benda tu simple, tapi sebenarnya itulah dia ajar tentang penghormatan. Dia ajar tentang penghormatan. Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Anak murid paling senior Imam Malik nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim bagi tahu apa? Dia kata, aku mengabdikan diri untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi dalam 20 tahun itu 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Ayat nak beritahu betapa pentingnya adab. Itu sebabnya kita tengok kan dekat sekolah rendah diajar pendidikan agama Islam, pendidikan Islam. Yang bukan Islam diajar pendidikan moral. Diajar sebab apa? Semua nak terapkan nilai-nilai baik. Tak tahu kenapa budak sekarang pelik-pelik sebab dahananya media lain ni yang dia tengok menyebabkan berlaku baru ni tak pernah terfikir kat fikiran kita. Kanak-kanak berusia 11 tahun menghamilkan sepupunya berusia 15 tahun. Macam mana boleh jadi macam tu? Tahu ke tak tahu kes ni? Tahu kan? Viral. Polis buat kenyataan tu di Kelantan. Di mana silap? Di mana silap? Sebabnya Nabi kata dunia ini penjara bagi orang mukmin. Penjara ni maksudnya adalah sekatannya. Kalau dia penjara ni duduk, dia boleh bergerak tapi setakat titik itu. Dia boleh makan setakat dia dihidangkan. Dia boleh keluar daripada penjara tu bila time tertentu boleh keluar, tapi setakat kawasan yang dibenarkan. Dia tak boleh keluar sampai pagar tapi pasal air je. Dia tak nak pergi seperti itu. Tak boleh. Penjara memang macam tu. Macam tu juga kita bercakap. Bukan semua benda kita boleh cakap. Makan. Bukan semua benda kita boleh makan. Adalah peraturan dia. Makanan yang haram tak boleh. Bab satu tak boleh makan. Bila dia takkan boleh makan bab satu. Tapi tak boleh tak faham. Ada tak yang boleh makan? Boleh. Waktu darurat. Dah tak ada makanan lain. Tiba-tiba diumumkan lockdown. Tiba-tiba sekali lagi lockdown. Semua tak boleh keluar rumah. Tak ada seorang pun boleh keluar. Lalu seko kita pun tangkap buat masuk dalam bang ini seko lapar sangat ni. Boleh tak kita makan? Boleh, tapi sekadar untuk hidup saya. Bukan bersungguh-sungguh kau masak babi itu tadi. Sebab telinga kita goreng ya, hidung dalam masak kecap, badan itu baik gondang. Tak ada. Hanya makan masak. Kalau kita makan sekadar untuk memastikan kita boleh teruskan kelangsungan hidup, itu saja. Itu maknanya peraturan. Boleh minum. Boleh tak minum air kosong tu kan? Macam air tu kan, air di lift tu. Air ni boleh minum, air kosong. Apa pula masalah haram ni? Boleh jadi haram tak air ni? Boleh, sebab curi daripada seorang lain. Ataupun duit yang digunakan untuk beli air ni tadi digunakan daripada sumber yang haram. Jadi haram, itu tak boleh, ini tak boleh, susah lah macam tu. Itu sebab Nabi kata dunia ni penjara bagi orang mukmin. Dan dalam satu hadis Nabi sebut kebebasan bagi seorang mukmin, kebebasan sebenar bagi seorang mukmin adalah kematian. Mati baru tak ada peraturan. Kita yang diaturkan ke orang. Dah mati dah buat apa lagi? Angkat jenazah ni. Angkat letak dulu. Kita tak boleh bantah. Alah letak pula. Kita tak boleh jawab. Letak sini dulu. Tunggu ban jenazah.
slow. Dia tak boleh cakap apa dah. Dia apa? Dah tak ada peraturan untuk dia. Kita yang mengaturkan dia. Jadi itu sebabnya penting kita faham pentingnya nilai-nilai. Kalau kita nak tengok contoh adab ni, kalau kita tengoklah kepada Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas dia merupakan sepupu kepada Nabi. Dan ketika Nabi wafat, usianya baru berusia 13 tahun. Dan setelah awal Nabi wafat, dia berguru, dia mengambil keputusan untuk berguru dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Antara adab yang kita tahu pasal Imam Ibn Abbas ni, dia tidak pernah meninggikan suara, dia tidak pernah menyombongkan diri, tak pernah bermegah diri dengan ilmu dia. Malahan Sayyidina Umar menggelarkan dia sebagai kanak-kanak dewasa. Walaupun dia baru berusia belasan tahun, ketika Sayyidina Umar nak buat keputusan, kadang-kadang tak tahu nak buat keputusan macam mana, dia panggil, wahai Imam Abbas, dia panggil, bagaimana pandangan kamu kalau begini? Dia bagilah pandangan hadis macam ni. Wah, dia budak lagi. Itu sebab dia dapat julukan kanak-kanak dewasa. Dan pernah satu ketika dia nak pergi belajar dengan seorang sahabat. Dia datang, dia berdiri dekat rumah guru yang dia nak belajar ni, sahabat ni, salah seorang sahabat Nabi ni. Dia tak bagi salam, dia senyap je depan rumah, senyap dengan debu angin padang pasir ni semua penuh dengan janggut ini, dengan abu-abu, dengan debu padang pasir. Kemudian bila sahabat tu keluar, kenapa kau tak panggil aku? Kau bagi salam, panggillah aku ni biar aku keluar. Jawab Imam Abbas, sesungguhnya akulah yang sepatutnya datang kepada kamu, bukannya kamu yang datang kepada aku. Tengok adab. Satu hari dia nampak, tak silap saya, Sa'ad bin Abi Waqqas nak naik kenderaan. Maka Imam Abbas siapkan satu kenderaan, kuda atau unta tak dinyatakan. Sa'ad bin Abi Waqqas naik kenderaan ni, dia ikut. Tapi dia tak naik sekali. Kenapa kau tak naik sekali? Tapi dia mengiringi guru dia tu naik kenderaan tu. Kenapa kamu tak naik sekali? Beginilah kami diajar oleh Rasulullah, adab menghormati guru kami. Sampai dekat destinasi, turun Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ambil tangan Imam Abbas yang masih muda ni tadi, dia salam, dia cium tangan Imam Abbas. Kenapa pula kau cium tangan aku? Maka dia pula jawab, beginilah pula adab kami diajar oleh Rasulullah, adab menghormati salasilah keturunan Nabi. Dia kan sepupu Nabi. Maknanya salam cium tangan ni bukan orang Melayu, kita ni memang dah diajar sejak zaman Nabi ni. Hormat betul. Saya memang cukup segan tu kadang-kadang bila dekat masjid, bila ceramah, orang tua-tua tu capai tangan saya, cium la ilaha illallah, apa ni. Saya kata jangan. Kita tahu ikutkan yang depan saya, orang tua ni ilmu dia jauh lebih tinggi daripada kita. Kan? Kalau budak-budak pun saat mana elak lah, tak salam cium tangan. Kalau pergi ke budak-budak tahfiz tu lagi, salam tu 3 tempat. Cium. Dia pusing-pusing dengan Allah budak. Lepas tu kan saya minum air tu, air masa ceramah tu kan, ada talent tu. Oh, kerja nak capai kawan tu, talent tu nak minum. Memang berebut nak minum air lebih guru yang mengajar. Tapi saya kata saya ni bukanlah level itu. Saya kata tapi macam tu lah, adab ni diajar. Nampak yang orang tua, nampak guru, nampak siapa nak jalan, cepat-cepat ambil slipper nak sarung dengan kaki dia. Kemuliaan sebenarnya. Saya jadi segan tak payah, biar saya sarung sendiri, dia kata. Betul. Itu saya kata tadi, masih adakah nilai-nilai adab dan akhlak pada anak-anak kita? Itu sebab kalau kita tengok orang tua-tua dulu-dulu tu ada sebab. Jalan depan orang tua menunduk. Tak datang lalu depan, lalu belakang tu tak izin. Pakcik, saya lalu belakang ya. Lalu depan. Sebab orang tua tu dulu percaya kalau lalu belakang habis ilmu ni. Kau kena lalu depan. Lalu depan. Oh lalu. Iya tu sebab minta izin nak lalu belakang. Lalu. Dia pun pusing mana. Tak, ilmu apa dia lagi.
makan kenduri. Kita makan, kita duduk satu jambar. Kita berempat macam ni kan. Saya, tuan ibu besar kita, orang biji-biji. Kita makan berempat. Kita makan adalah beberapa ibu bapa makan berempat. Sama beramai perangai kita makan. Kita berempat ni. Berdetak mata 4 orang. Makan. Mak ambil kesenangan. Tak peduli. Orang berdepan ni tak ambil makan lagi. Sebenarnya dari segi adab, jangan habiskan cepat saja orang depan pun ambil makan. Dan nak pula ada lauk. Slow-slow lagi. Kita makan zap habis siap basuh tangan siap macam ni tengok orang makan. Dah sekarang kau ni. Mak banyak makan je dah sudah. Itu sebab makan kena perlahan. Lagi satu makan macam ni. Orang dulu kapan tangan ni pegang tu kan. Itu sebab kena kontrol berat badan. Bawa sentiasa menjadi penghalang untuk menunduk makan. Tak sampai aja dah. Menggigil-gigil makan. Betul tak? Ya, kena kontrol. Kalau makan dekat meja macam tu. Banyak lagi lah yang kadang-kadang kita tak perasan tentang adab-adab ni. Bila dulu dengan sekarang. Adab ni mustahak untuk kita tengok. Ada beberapa yang sempat saya tengok kan, dalam bab adab ni. Macam tu juga kalau kita tengok daripada aspek kenduri. Ya, kenduri ni mengajak kenduri dulu macam mana? Sekarang I send to all. Sila tekan link untuk pergi ke alamat kenduri. Lepas tu langsung kena scan. Itu masalah ni. Kan? Lepas tu bila ajak kenduri pula pergi rumah orang untuk mengajak. Itulah ni dekat kad kan. Macam saya kalau orang datang bagi kad, terima kasih tau. Terima kasih kad ni saya terima. Zap saya ambil gambar. Ambil kad ni balik pergi ke orang lain. Saya dah masuk dalam jadual saya. InsyaAllah. Kalau saya sempat datang, saya datang. Bagi macam tu. Tapi sampai lama-lama dia mengajak. Mak ayah kita dulu mana ada media sosial. Pergi rumah-rumah, satu rumah. Oh ada satu lorong lagi tak habis. Minggu depan lah. Bila nak kahwin? 6 bulan lagi. Dalam tempoh 6 bulan pergi balik begitu. Kudu kita jadi. Punya lamanya masa dah jadi pula lah. Macam tu lah keadaan dia. Dulu dengan sekarang. Beza apa lagi? Main game. Beza. Kita sekarang main game tak perlu kawasan. Situ je kawasan dia. Pergilah ke mana-mana. Main game istiqamah lah. Anak kita main game, ya Allah, tawaduk betul. Menunduk. Tak makan, tak minum, tak apa, berzuhud. Kalau lah main game tu zikir lah. Dah ramai jadi wali dah jalan tahir. Ya Allah, jalan tahir dah. Saya banyak tu zikir. Level apa wali dah. Main game. Dia tengok ya. Kita tengah jamah ni main game tu. Mak, anak. Sebab apa? Yang penting anak diam. Nah, itulah masalah kita. Pergi ke nak makan. Nah, diam. Jangan kacau. Nak makan, nak muntah darah. Itu masalah kita. Mana? Orang dulu kalau main permainan, main konda-kondi, main rounders, main baling slipper, main polis sentri, semua melukar kawasan, semua ada skill mengelak macam mana, main galah panjang macam mana. Macam tu dia fikir lepas tak lepas, lepas tak lepas, lepas tak lepas macam tu. Mana semua lepas, tengok skill. Lepas tu kena pick. Segemuk-gemuk budak pun boleh main dulu. Orang perempuan ingat tak dulu waktu main tank-tank? Dia ada buah ajaib dia. Strong. Tepat dekat petak yang dia nak balik. Dulu sebelah kaki dia boleh lompat langkau 2 petak. 2 atau 3 petak. Sekarang tengok pada prestasi dan strategi dan keadaan berat badan semasa, memang rasa tak ada harapan walaupun 1 petak. Betul, itulah beza. Dulu siap buat format kapal terbang tu. Sampai kat bawah, je kan. Lepas tu lompat pula pusing. Kan? Main getah ingat tak? Tak, main skipping. Apa? Kena buat polo-polo. Tu sebab dulu fit, penyakit kurang. Sekarang budak-budak dah kena diabetes. Heran betul. Sekolah rendah dah ada diabetes. Hari-hari kena beli insulin. Ada yang tak semangat dekat saya tu.
betul saya salah. Betul tu, doktor dah sahkan ini bukan masalah keturunan punya makanan tak, tapi keturunan kau makan apa. Lepas tu kau paksa semua makan apa yang kau makan. Sedapnya lah, sedapnya. Sedapnya lah. Contohlah darah tinggi, orang keturunan. Senang betul menyalahkan keturunan. Dulu, nenek moyang kita dulu yang sihat, kecil hati. Memang ialah keturunan lah. Itu yang orang tak ada penyakit. Lepas tu dalam kubur, nyawa kita tak ada. Buat lah. Dulu baik ke? Kita kata permainan orang dulu ada kawasan. Lepas tu main bola. Main bola lah tali tamplung kalau 4 dengan 4 orang 5 orang boleh lah, tapi kalau tak genap susah. Kalau ganjil susah. 11 orang okey bagi. Lah tali tamplung zam 5 lawan 5, 6 lawan 6. Yang gol skipper je. Bola sepak zam pergi rumah jiran. Bukan semua orang boleh undi menentu rumah. Dia mesti ada seorang. Kau lah, kau balik dengan pakcik tu, kau pergilah. Masa tu dah ada kemahiran mengundi. Syukur pakcik, nak ambil bola boleh tak pakcik? Ambil nasib baik tak kena pasu pakcik. Tu lah pakcik, sudah marah dia orang, jangan sepak kuat-kuat, dia orang degil lah pakcik. Oh, kau main lagi. Wah, dia nyepak tadi tu. Pakcik, saya ambil pakcik lah. Elok-elok tau. Sekali lagi kena pasu pakcik, pakcik belah bola ni. Okay pakcik, dia cakap dengan dia orang. Terima kasih pakcik. Dia keluar. Assalamualaikum. Dia keluar. Woi, sambung. Bola dah dapat. Beza tu dulu, berunding, semangat setia kawan. Lepas tu main bola, sebelum maghrib balik. Suka surau dengar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kita dengar, dia punya radio baru mengaji kan. Radio tu musim, dia putarkan ayat suci Quran. Boleh nak azan. Kena pula hari tu bila tak sempat pula pasang ngaji tu azan, dan memang itulah saat yang paling bagus. Ya azan oi, matilah. Abang takut kena marah. Anak kita dia rasa benda tu. Sampai ke rumah, pintu dah kena kunci. Arwah abang memang kunci. Rumah tu masuk. Talian hayat pintu belakang. Nampak ni. Dia buka bukan kosong, cukai. Kena kelang kabut mandi. Sebab lepas maghrib kena mengaji. Apa ayat mayat kita? Kau nak jadi kafir jangan ngaji. Sonang botu. Dulu mengaji jalan ramai-ramai. Tak tahu kenapa rumah ustaz-ustaz dulu yang ngaji meji sebelah kubur. Tak apa konon lah. Lalu celah pokok buluh tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua macam doa. Betul tak? Dia bawa rehan plastik untuk ngaji faham. Nah, tu saya kata sebab itu kita jadi apa kita jadi. Sebab apa yang diajar dia orang. Dulu kita nak makan. Nah, ambil duit kau pergi beli tepung 2 kilo, ni gula sekilo, beli ni garam kasar, ni semua. Nanti banyak sangat. Tulis. Tapi nak masuk kamar tu siap dia tu. Tulis. Pergi. Zam, duit. Apa pegang. Kenapa? Boleh tak cukup? Sebab kena jalan kaki boleh pergi hantar tu. Dulu. Sekarang, nak suruh anak keluar rumah pergi kedai pun kita tak berani, takut dengan dia hilang. Masalah penculikan dan sebagainya. Tak selamat nak keluar. Oh, tak berani dah. Tak berani. Sekarang pula dalam rumah saja. Tap, makanan sampai. Tap, dia sampai. Semua ujung jari je. Itu saya kata beza dulu dengan sekarang. Nak makan cakap. Zap, bungkus. Orang hantar. Daripada belakang, hantar belakang. Zap, siap minut tu. Hantar pintu belakang. Dia pun hantar belakang. Zap, siap. Pam. Dia pun nak makan. Ya Allah, sampai komporen ni. Doktornya. Sebelum kaya. Simple-simple saja. Wah, order. Zaman
kita bersosial dengan kawan-kawan tak macam dulu. Dulu bersosial, petang ni mana? Lepak kat ujung simpang, dekat tembok tu lepak dengan kawan. Buat pokok tu relax. Duduk-duduk, berbual, kau tahu tak? Ni berbual pun. Dah nak maghrib lah, balik dulu. Dan sekarang, online, group, Skype, kan? Zoom meeting, kan? WhatsApp group pun sekarang dah tengok muka dah, kan? Setua-tua manusia ada group WhatsApp. Kan? Kau bawa tak sama Samsung depan, kau pakai baju apa? Tak, dia kata okey je pakai baju apa pun. Pakai laptop orang sikit nak ambil gambar. Macam itulah antara generasi dulu. Nak bayar bil je bangku sambil tu boleh nak bayar pun. Lepas tu lama lagi dia kalau berkata banyak siapa yang ada kabel tu dekat mata je. Potong queue. Tak tahu tu semua dengan aku tu. Ambil hak orang. Sekarang semua online. Tak tahu dah bayar. Oh lega. Dapat penyata. Oh lega dah settle. Kita settle. Tak payah beratur pun. Zam tak boleh bayar. Zam tak boleh bayar. Balance tu. Itu je masalah dia sekarang ni. Kan bayar bil tak payah beratur lagi dah. Semua memudahkan. Dulu nak dengar lagu pakai kaset. Letak lepas tu nak rekod suara sendiri. Tekan di button merah ROC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangan jadi DJ. Assalamualaikum. Lepas tu nak dengar lagu yang kita dalam satu kaset tu bukan semua lagu sadap. Ada satu lagu je sadap. Pakai pen. Rewind. Kalau pakai kaset kan, kau balik pula lah dengan WhatsApp kaset aku ni. Budak sekarang tak tahu. Budak sekarang siap boleh edit, potong depan, potong belakang, masuk edit, masuk seribu lagu. Zam, kecil, ada MP3, MP4. Zam, tangan, tak, semua orang. Biasa. Ceramah pun masuk dalam tu. Ya, ada guru, biasa lah. Dulu berguru. Kita datang cari guru, sekarang guru pula datang rumah. InsyaAllah saya datang kan. Aku bertiga malam ni saya datang aja menjadi tidak. Guru pemalik lah. Guru pula datang. Itu yang kata tu. Rumah semakin besar, orang makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin mudah. Ubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal lagi. Air minum semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Pakai jam tangan mahal, makin tak tepat waktu. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Ilmu semakin tinggi, anda semakin mudah. Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Guru datang, cikgu ni lambat lah, cepat lah cikgu. Minggu ni tak dapat, cikgu minggu ni tak datang, minggu depan pun datang. Minggu tak sama cikgu. Baik. Ini saya tak ada. Zaman dah berubah. Ya, zaman dah berubah. Macam saya kata tadi, ada dulu gotong royong dulu, kan? Rewang, kenduri, nara, kan? Berkampung dulu, kenduri berkampung, bincang kenduri, lauk nak pakai macam mana, masak macam mana, siapa nak masak lauk kantin, siapa nak masak lauk ni, kasih minyak, siapa masak, siapa yang pandai, yang ni pandai, ni buat pinggan siapa, yang akan pasang penanggah siapa. Dulu semua pakai dulu, bukannya pasang siap macam sekarang, kan? Lepas tu macam mana main guli, dulu main guli, ya Allah. Daripada jauh ni baling boleh kena, kena bayangkan macam mana dia tu. Punya status dia kan, punya paling power tu, daripada jauh boleh kena. Training hari-hari. Sekarang apa dia risau, dulu bila menang dapat guli banyak, siapa guli banyak dia power lah. Sekarang bila ada RM2 bagi RM1 dia berlambat boleh. Ada kira dah, kan? Bila kenduri, gotong royong. Sekarang semua catering.
kenduri kan, lepas kenduri kahwin adalah seorang cadangan. Itulah kita orang cadang nak buat kat dewan. Bapak saudara tu yang paling macam tak ada rumah. Orang ada kat rumah, buat kat dewan. Kenapa? Hidup kembali tradisi dulu-dulu. Cik, bapak saudara yang paling sulung cakap ni. Yelah, buatlah kat rumah, pasang kemah. Belum habis kenduri petang tu, pak saudara tadi balik dulu. Bercakap bukan main lagi. Kan? Yang penat tuan rumah nak kemas itu, kemas ini, dengan rumput dah tiba-tiba botak pula sebab dah kuali tu bakar masak nasi situ. Tuan buat catering ada buat kat dewan. Sebab kadang kat rumah tu dah tak muat, parking susah, apa susah. Tu buat kat dewan. Kadang-kadang lepas tu tidur ramai-ramai. Sekarang mana yang balik kenduri nak tidur ramai-ramai? Datang hari kejadian, kalau nak tidur pun dia ambil hotel bajet. Kalau tak boleh homestay pergi, okey tu boleh duduk sekali tu. Ada tu duduk kat hotel sebab nak aircon. Nak aircon, lepas tu tak nak share toilet. Susah betul. Ya, betul zaman. Padahal kita boleh bajet tu, naik bas. Dulu naik bas. Sekarang yang naik bas Bangla, Myanmar, yang naik bas tu Pakistan yang naik, yang pakai baju merah, seluar kuning, kasut hijau, pegang tangan minta jalan. Pahala pula jantan. Dulu kita naik bas, kita dah tahu ni nak berhenti kat sana, dah tahu bajet nanti kalau loceng kat mana ni. Maunya gini, bodoh ni, takut kalau cepat sangat ni, awal berhenti ni. Kalau lambat tekan, terlajak daripada tempat nak berhenti ni. Dulu je faham maksud kita. Train ngam dekat bus stop tu. Tepat yang niat yang dituju tu. Itu yang nenek-nenek dulu-dulu tu naik bas tu kan, sampai kat sana selipar dah tak ada. Mana selipar Wan? Tadi Wan sebelum naik tangga, Wan buka selipar tadi. Memang kalau tak jumpa selipar kau dah. Dia tak boleh naik tangga tu buka selipar, naik tangga buka selipar. Lu ingat tak tiket? Berapa ringgit? 70 sen, 90 sen. Krap, tap bagi. Dia lupa dengan dekat tempat tu. Ya Allah, suasana. Kita cakap ni budak-budak yang ni, yang budak-budak baru ni tak faham apa benda dia cakap. Tapi rupanya semua tu sebab adab. Tapi banyak perkara boleh kita permudahkan, tapi bukan nilai-nilai adab. Begitu juga gaya. Gaya baru-baru ni saya ceramah kan, tajuk kan, Aidilfitri bukan sekadar on. Aidilfitri bukan sekadar on. OOTD. Aidilfitri bukan sekadar OOTD, outfit of the day. Simple je soalan saya. Outfit of the day ni apa maksud dia? Apa maksud dia outfit of the day? Apa? Memperagakan, menunjukkan, mempamerkan kan pakaian yang kita ada pada hari itu yang kita pakai. Tanpa sedar kita buat dosa menunjukkan sesuatu, tanpa sedar sikit sebanyak ada riak dan sombong dalam. Aku buat dia kalau ke biru kau semua tu magenta, apalah jaga ada magenta ni. Kalau dia campurnya jadi magenta macam tu. Kita tak sedar tau benda tu sebenarnya. Jadi sebenarnya dia jadi trend. Suami isteri boleh bergaduh sebab suami tak like post isteri dia. Oh Hawa bukan main, kalau perempuan lain cepat aja like. Saya punya awak tak like. Sedangkan suami tak like, orang lain tu tertekan waktu dia scroll tu. Betul. Saya ni palinglah bukan jenis like kan? Bukan jenis nak like tu, tengok dah ada. Yang orang ni pelik betul. Ada orang tu pakai seksi-seksi, tak ada adab lagi dah. Malu dah tak ada. Pakai seksi, pakai untuk gaya, lepas tu berjoget-joget. Lepas tu dia kata apa? Saya tak kacau orang. Kenapa orang nak koyak pula? Kau tak tahu terangkit kopiah lobai
ramai tu tengok kau tak tahu. Apa pula kau tak kacau orang? Kau cakap kau main ni macam pandai apa nak. Lainlah kalau kau record kau simpan dalam phone kau semua orang. Ni kau post. Saya tak nak jadi hipokrit. Kita tak sadar tau, dengan satu posting yang kita masukkan, sekejapan saja kita jadi jutawan dosa. Orang ni kongsi, orang ni kongsi, orang ni kongsi. Zam, dah senyap, habis orang tak share lah. Dah mati dah, 20 tahun, 30 tahun. Ya, siapa nak tengok gambar dulu zaman atuk nenek kita dulu, itu kita tengok. Keluar berseksual lagi. Mak jangan. Dalam satu hadis Nabi sebut, malu dan iman datang seiring. Hilang satu, hilang semua. Orang yang tak ada malu, tak ada iman. Orang yang tak ada iman, barangkali dia tu tak malu. Jagalah diri baik-baik. Dan akhirnya, anak-anak kita ni, kita suruhlah dia belajar. Belajar rajin-rajin. Daripada sekolah rendah ni, paling penting dia kena settingkan diri dia belajar rajin-rajin. Bak kata orang, cantik teluk, pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini pakai, asalkan penuh dalam bumi dada. Anak-anak sekarang ni, apa ayat dia? Saya tak nak belajar, saya nak jadi YouTuber. Saya tak nak belajar, saya nak jadi influencer, pempengaruh. Jadi YouTuber, influencer, tapi bangang belantu-lantun buat kau. Dia cakap dia orang ni. Kan bagus kalau kita jadi YouTuber dalam masa yang sama kita guru besar kebangsaan, sekolah kebangsaan alai. Contoh, kita dah ada profession. Kalau saya lah jadi cikgu sekarang, saya dah mula rekod saya mengajar. Saya rekod, saya mengajar. Okay, kelas, okay yang ni ya. 8 campur 8, tolak 5 sama dengan berapa? Okey, 7 kali 6 kali ni berapa? Cikgu, waalaikumsalam. Dia cikgu Banting. Lepas tu bagi dekat budak-budak yang pandai edit ni, budak video tu, dia akan edit. Dia edit, masa kita cakap tu zap keluar nota kat tepi, zap keluar seram, tulisan ni nota dekat bawah keluar. Kita simpan aja. Walaupun YouTube kita yang follow hanya adik-beradik dengan saudara bangsa. Orang 2-3 orang ajalah contohnya kan. Tetapi sebenarnya dalam masa akan datang tiba-tiba, cikgu saya tak faham, cikgu tak apa. Saya dah bagi link, tekan je link nanti kamu tengok. Sebab yang kita ajar tadi kita dah record dan simpan dalam YouTube. Benda baik itu pula dikongsi oleh orang, dapat pahala. Assalamualaikum. Tidur ke? Tak ada lah, ni ada kat mana? Baru masuk KW Shah Alam ni, dekat sebelah Masjid Surau. Oh, dia kan kat luar ni, Min. Oh, ya ke? Keluar kat mana? Jadi saya lepas ni. Okey. Hans. Ni okey. Salam. Saya sekarang ni dah tak payah record dah. Tak siapa orang record saya punya ceramah ni pun dah tak tahu dah. Sebab saya pun jadi heran. Tiba-tiba masa bila dia ceramah kat mana nak tahu. Dia ceramah kat mana tahu tak tahu dah. Saya yang paling tak boleh tahan kan. Anak saya tengok YouTube saya tak boleh tahan. Tukar lain. Jadi apapun, mendidik anak-anak ni adalah satu cabaran yang besar. Bukan macam dulu. Tujuan saya buat perbandingan tu nak kita imbas kembali macam mana beberapa aspek yang paling penting adalah kita menekankan nilai adab. Ilmu dan adab ni penting. Bila Imam Malik kata biar ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab, bukan makna tak payah belajar rajin-rajin. Belajar tu belajar, tapi adab mesti ada. Segini hormatnya. Berkasam dia sampai ke pakanan kan. Ada bersungguh-sungguh. Cikgu mana cikgu? Berapa ramai cikgu yang datang? Mana cikgu? Oh, tu cikgu. Cikgu bahasa Melayu mana?
Cikgu tu Melayu. Tak apalah cikgu-cikgu kan. Kita biasa dengar tau, satu pepatah, berburu ke padang datang. Berburu ke padang datang dapat rusa berbelah kaki. Ada maksud dia tersendiri. Betul. Berburu ke padang datang dapat rusa berbelah kaki. Mana orang berburu ke padang? Takkan kau buta tak nampak, tak ada binatang ke padang tu. Mana orang berburu ke padang? Aku nak pergi berburu ni. Kat mana kat padang? Hidup. Orang berburu kat mana? Hutan. Tetapi orang yang pemalas akan cakap macam tu. Aku tak nak berburu kat hutan. Susah, duri, binatang buas, macam-macam, bahaya nanti. Ada apalah nanti ada payung lubuk ada lubuk nanti jatuh susah. Lepas tu nanti tergelincir aku tak nak. Janganlah berburu kat padang datang. Itulah wajib pemalas. Tapi nak sedapkan hati sendiri orang pemalas ni, tapi dapat rusa berbelah kaki. Mana ada rusa berbelah kaki? Yang berbelah kaki tu apa? Limau satu badan kolam tak? Tak ada mana kaki pula. Dapatlah rusa berbelah kaki. Kita tengok satu depan ajar cikgu. Berburu ke padang datar dapat rusa berbelah kaki. Sebenarnya itu bukan rusa, tapi itu adalah belalang. Belalang. Ada kelompok bunga kan lah. Tapi bunga kemana jadi? Dia belajar sekolah kebangsaan lain. Sekolah menengah dia fikir sekolah akad Menailin lah. Oh ya kau lepas tu dia masuk kolej. Lepas tu duduk rumah mengangkang dan membesarkan latu-latu. Apa sahaja tak konyol? Kenapa menyusahkan orang? Ibarat bunga kembang tak jadi. Sebab belajar dulu pun sekadar cukup makan. Tak belajar sungguh-sungguh. Itulah cerita dia. Membazir ijabah kau hantar kau pergi sekolah 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah, 4 tahun masuk kolej sampai berulang-ulang repeat paper, bangang tak pandai. Habis sampai gadai, tolak, rantai sebab nak bagi dia belanja. Tapi ni yang dapat ibarat bunga kembang tadi. Itu sebab penting. Kadang-kadang anak kita tak pandai, dia pandai kemahiran. Anak-anak kita tak pandai, tapi sebabkan dia ada baik, orang percaya pada dia, orang bagi kepercayaan, dia dapat juga menjaga perniagaan orang dengan baik, akhirnya jadi manusia. Itu sebab anak-anak kita jangan lupa di samping bagi didikan, terapkanlah nilai-nilai adab pada diri mereka. Jadi rasa cukuplah sekadar tu. Sebab yang lama lepas di sesi lepas ni, saya tahu sesi bergambar kalau berapa bodoh lain tak ada orang nak ambil gambar dengan printer tunjuk ni suara kau ada dengan. Jadi saya ucap terima kasih banyak apa pun jaga anak-anak kita. Anak kita masa sekolah rendah ni sebab pada cikgu sekolah rendah, saya selalu pesan jangan rasa rendah diri. Cikgu-cikgu sekolah rendah selalu kalau pergi majlis reunion bila orang tanya awak buat apa sekarang, cikgu je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedangkan kita ni mendidik anak sekolah rendah jauh lebih penting di sekolah menengah tu, sebab sekolah rendah yang menentukan masa sekolah menengah dia tengok. Kita ni ambil ni yang mentah, nak gilap dia boleh membaca, nak gilap dia boleh mengira sebelum dia sampai peringkat yang lebih jauh lagi. Itulah besarnya jasa cikgu sekolah menengah. Sebab saya dulu jadi cikgu sekejap je, saya tak boleh jadi cikgu sampai saya tak nak jadi cikgu. Sebab kalau saya jadi cikgu, tak tahulah berapa ramai budak yang terbunuh di tangan saya, tak tahulah. Sebab saya tak ada kesabaran macam mana cikgu-cikgu yang ada kat sekolah. Saya tak ada kesabaran. Saya pernah jadi cikgu sekolah menengah, mengajar bahasa Melayu dan juga matematik untuk form 3. Saya pernah mengajar sekolah rendah, sekolah ganti. Saya ganti jadi guru ganti. Kemudian saya dapat GSTT, guru sandaran tak terlatih dengan gaji 495 sen SPM. Saya mengajar dekat SRJKC Pehua Seremban, sekolah Cina. Dan itulah maksud saya. Saya kata saya